tadi Datuk Seri sebut mood rakyat sekarang untuk melihat PAS kita turun dengan beberapa kajian lapangan, kajian pengundi, selain pada kita buat analisa melalui perangan terhadap mood sentimen pengundi. Satu sentimen yang agak menarik di Johor, sebab Johor pilihan negeri dulu pengundi 18 tahun ni tak masuk dalam sistem lagi masa tu. Ini kali pertama dia mengundi, dan kita yang kecenderungan muda tu nampak agak positif kepada PAS pada Perikatan Nasional. Itu di Johor. Yang di Johor lah, saya fokus di Johor dulu. Yang keseluruhan pun sebenarnya data tu analisa kita masih buat, sebab pertamanya pilihan ke-16 ni lebih pada separuh pengundi 40 tahun bawah. Yang keduanya faktor media lah, media sosial yang ada. Saya tengok kecenderungan di segitu mereka nak cuba untuk lihat bagaimana kepimpinan kalau PAS diberi peluang untuk merajui kerajaan. Sebab parti-parti lain dah mereka rasai dan mereka mula yakin satu kecenderungan kepada PAS agak ketara juga sekarang. InsyaAllah mudah-mudahan dapat terjemah di berkenaan arahan PAS untuk penyokong PAS di Johor, sokong BN di mana tempat PN tidak bertanding tu. Adakah ia merangkumi juga sokongan kepada calon-calon BN dari kalangan bukan Islam? Bagi kita mengelak PH, pertama kita pastikan PH tidak menang di Johor. Johor ni memang pada kubu kuat Barisan Nasional selama ni pun, dan bila kita tak tanding semua kursi, kita kena ada satu pengarahan yang jelas. Presiden pun dah buat kenyataan supaya undi kepada BN di tempat tersebut untuk mengelak. Biasanya kalau tempat-tempat yang calon bukan Melayu ni pertemuan sama-sama bukan Melayu, di kalangan PH pun daripada DAP yang bukan Melayu juga. Jadi aulawiyat kita ialah untuk mengelak daripada DAP menguasai. Datuk nak tanya, Datuk, dari segi sokongan kita nilai nampaknya dia orang setuju dan nampaknya begitu gembira bila PAS nampaknya lebih boleh bersama Barisan Nasional. Ya, bila kita keluar arahan tempat-tempat yang PN tak bertanding untuk sokong Barisan Nasional, agak mood sangat positif lah di bawah, di rakyat, terutama dalam konteks hubungan orang Melayu. Cuma ada pandangan timah balas, dia kata kalau macam tu di tempat yang PAS bertanding sebelah ni elok juga kalau UMNO sokong PAS pula, kan? Jadi imbang lah. Jadi itu pasal kita. Tapi mood saya setuju, mood tadi memang realiti di bawahnya dia yang orang Melayu perlu bersatu, perlu pakat tu sangat positif. Ketua Penerangan UMNO di Kelantan, Datuk Zawawi, beritahu dia sedang menunggu signal daripada Datuk Zahid sama ada boleh atau tidak mereka UMNO Kelantan membuat kunjungan hormat dengan PAS di Kelantan. Apa komen Datuk? Kita dari segi kunjungan tak apa, kita terima semua pihak. Sebagai parti yang dah lama, parti yang besar, kita mengalu siapa-siapa nak jumpa kita mengalukan. Bukan di peringkat negeri, peringkat pusat pun kita ada banyak pertemuan-pertemuan dengan rakan-rakan parti-parti lain. Walaupun kita berlawan dalam konteks politik, tapi kita jumpa, kita lapang dada. InsyaAllah. Datuk Seri, kalau boleh hujahkan sikit kenapa kita perlu menolak PH. Walaupun sedia maklum dah tahu kenapa, tapi untuk ni tentu Datuk Seri nak jelaskan. Saya rasa dah tahu dah pasal apa kan. Sebenarnya kalau kita tengok, kita pernah bersama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat pasal alternatif. Kita ada pengalaman. Yang kita tengok bila kita mufakat politik ni, masa tu kita ada konsensus setiap parti nak buat koalisi besar mesti mendapat setujuan semua parti-parti komponen. Jadi ada satu agenda, saya hadir mesyuarat tersebut. Satu agenda pilihan kerajaan tempatan, padahal tak ada pun kelulusan dan PAS kita buat matahan semasa tu. Yang keduanya, DAP tak perlu campur tangan dalam hal ehwal orang Islam. Tapi kita tengok bila Kelantan Luhut Nikman, DAP bantah, kemudian bila tu Presiden bawa dia akan bantah. Itu pada waktu itu. Hari ini kita tengok banyak isu-isu yang rakyat rasa sangat tak selesa. Tindakan URA sebagai contoh, dan tindakan-tindakan lain. Saya tengok ini di antara beberapa elemen yang kita lihat mula ada elemen campur tangan dalam hal ehwal orang Islam dan sebagainya. Dan kita tengok isu babi. Biasa orang Melayu kalau Tita Tuanku ni sangat junjung Tita Tuanku ni. Tapi di Selangor bila Tuanku arahkan tak ada ternakan babi, buat tengok bagaimana sampai ada usaha cadangan nak bawa kepala ke mahkamah, nak cabar dia. Bagi orang Melayu benda sangat besar lah.
Kita tak boleh terima benda macam tu. Ada kaedah dia. Kita dengan titah tuanku ni ada kaedah. Ada kaedah orang Melayu sangat. Jadi kita nak tengok keharmonian. Macam disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar tadi, berdasarkan lebih. Di negara kita ni majoriti orang Melayu. Orang Melayu mesti menguasai kalau kita wujudkan keamanan, kestabilan. Kelantan walaupun kita tak ada bukan Melayu dalam Dewan, tapi kita lantik supaya kita meraihkan mereka untuk menjaga kebajikan hak bukan Islam di Kelantan. Di kalangan Siam, di kalangan Cina, India. Jadi keharmonian berjalan dengan baik. Okay. Dr. Sri, kita tengok lepas pada arahan untuk sokong calon BN tu, PAS ni mendapat serangan daripada semua arah sekarang ni, daripada parti-parti bertanding. Saya tengok juga analisa tu, tapi yang serang tu yang sebelah sana lah. 12 PX lah serang. Kita pun memang jangka dah pun. Sebab dia rasa terancam lah. Bila kita buat arahan ke begitu, dia rasa peluang dia nak menang di AP ni lebih besar tu, rasa mungkin dia rasa satu ancaman. Bagi saya itu positif. Dia kata Almarhum Tuan Nazir ni, kalau kita lah stay anjing, kalau dia nyala tu kena putih, kena batu. Jadi bagi saya. Datuk Seri berbaki seminggu lagi untuk PRM Johor. Datuk Seri tengok peluang 11 kerusi tu macam mana? Untuk PAS Kita baru seminggu kempen dan PRM Johor ni agak mengejut. Ya. Jadi walaupun kita bantuan negeri-negeri itu sangat positif lah. Dia terpasti. Hingga setakat ni kita tengok ada beberapa pedun, saya tidak detailkan, beberapa pedun yang agak positif. Di kalangan ahli-ahli UMNO pun, yang mari jumpa, menyatakan sokongan, dan kita harapkan dapat diterjemahkan kepada petak undi lah. Yang kedua, harapan besar kami ialah pada pengundi muda. Kali pertama, paling muda ni dia agak excited sikit untuk mengundi. Jadi kita harapkan pengundi-pengundi muda ni pun di Johor ni ramai, dan mereka boleh terjemahkan. Sebagai negeri lain, perubahan dah berlaku di Kelantan, Terengganu, negeri lain, dan pasal di Johor ni, peluang ni lah kita tengok anak muda bersama dengan PAS untuk mendukung, menterjemahkan sokongan kepada petak undi. Yang tiga, pengundi luar lah. Oleh kerana Johor ni sebahagian pengundi itu ada di Singapura, ada di Kuala Lumpur. Kita harapkan mereka balik mengundi lah pada hari itu. Kita nak tengok peratus peluang mengundi itu lebih tinggi. Dulu 50-53% gitu je. Dulu mungkin faktor COVID. Ya, tapi kali ni kita harap peratus peluang itu jauh lebih tinggi, ya, sebagai negeri lain. So, okay. Saya nak tanya, DAP kan kata PN takut kan nak freeze dia. Jawab sekali lagi boleh? Dia begini, dia politik strategi, bukan berlawan. Dia supah masuk, tu apa kita masuk, kalau benar masuk, pas tak masuk. Jadi dia sebenarnya dia bimbang dengan tindakan strategi kita. Dia suruh PAS masuk juga. Dia tahu kita PAS masuk juga, BM masuk juga, kita pecah undi dan dia akan menang. Jadi satu kita buat strategi kita, kalau BM masuk tempat lawan DAP, tak apa, kita akan sokong. Saya rasa ini ketakutan dia terhadap strategi yang kita buat. Okey. Terima kasih banyak. Ada lagi, apa tu, manifesto bila nak announce untuk Johor? Gini, manifesto ni biasa merujuk pada bilangan kursi yang kita bertanding. Jadi Tugu Presiden tersebut, kita akan jadi pemangkang yang berbau dalam konteks ini. Saya fikir parti tidak perlu kemukakan manifesto. Manifesto ni kalau kita nak ambil alih kerajaan negeri, secara umumnya jumlah kursi kita bertanding itu banding 11 daripada 56. Jadi saya fikir yang penting peranan kita dan Dewan Negeri jadi semak dan imbang pada pentadbiran kerajaan negeri. Maksudnya kiranya PAS tak ada manifesto lah untuk PRM Johor. Secara spesifik ada beberapa tawaran dibuat di kawasan-kawasan tertentu. Kita ambil kira tentang keperluan pengundi di kawasan itu. Jadi untuk selesai masalah di kawasan itu. Secara generalnya kita lihat Perikatan Nasional ni ada beberapa, kita ada analisa, kita ada beberapa fokus yang kita nak buat. Tapi nak terima sebagai satu manifesto buat masa ni belum itu. Dan keutamaan kita bagaimana kita berperanan dalam konteks semak dan imbang dalam Johor. Johor ni UMNO macam kuat, dulu dia menang 40 kursi. Jadi kita rasa peranan kita begitu buat masa ni. Okay.